Wish, dia boleh tarik lagi tu. Holy moly. Hi guys, nama saya Gordon, The Great Hobby Man. Dan di tengah saya ni adalah figura Ultraman. Aku tak tahulah aku nak panggil figura ke, nak panggil patung ke, nak panggil entah apa benda lah. Ultraman dari Suburaya Production. Dan apa yang lagi bestnya, tak lama lagi korang boleh beli dekat Mr. DIY tau. Tapi di DIY yang tertentu je lah. Korang kena tengok dekat deskripsi ni. Okey, apa yang special ni? Ini dikira Ultraman yang stretchy ataupun yang lembut lah. Korang boleh tekan di kotak sini sebab siap ada lubang, korang boleh testing ni. Dari segi packaging memang nampak sangat premium lah. Tapi tak sangka ini bukan figura tau. Kalau nak cakap penggunaan warna di atas badan corak-corak dia tu semua boleh tahan. Dia lebih kepada warna matte color. Yang bahagian silver tu dia lebih kepada warna metalik lah. Dan selalunya tak macam figura ini, kalau kita goyang-goyang, goncang-goncang, tarik-tarik, dia tak akan rosak. Tapi nampak sangat kelakar lah kalau kita gerak-gerakkan dia sebab nampak lembik je kan. Tapi dia memang sesuai lah untuk dikasari semua kan. Kita tak perlu risau benda ni dia akan patah ke apa benda. Lepas tu kat dalam dia kan, dia rasa macam pasir-pasir sikit ya. Boleh dengar bunyi dia. Tapi disebabkan ini adalah patung lembut, dia tak dapat nak berdiri lah. Untuk peminat Ultraman, bolehlah fikir-fikir untuk simpan ni sebagai koleksi.